Dalam video kali ini, saya nak cuba snack krepek kentang Mr. Potato Shortwave ya. Ini adalah edisi terhad tau, yang dikeluarkan sempena Tahun Baru Cina, di mana perisa dia adalah perisa ayam wangi daun kari, ataupun boleh nampak dekat situ, ayam kam hiong lah. Dalam bahasa Cina kam hiong kai lah. Dan anda boleh nampak ya dekat gambar tu, ada ayam kam hiong dekat situ tau. Ada wok hei tu. Dan dekat belakang tu, katalah ada keharuman daun kari ya. Mari kita cuba. Okey, saya dah buka dah krepek kentang perisa kam hiong. Ini dia ya, perisa shortwave dia ya. Sebab ini kan edisi shortwave, so dia ada wavy punya bentuk lah. Mari kita cubakan. Sedap juga. Ada rasa kam hiong dekat situ ya. Agak pedas. Rasa krepek ni sangat sedap ya. Sangat-sangat sedap. Sangat-sangat lezat ya. Ada rasa daun kari, semua tu ada. Rasa tu sangat sedap.